Sekarang dah sampai dekat Jiufen Old Street. This one the Vigo Kobo. This one yang halal je. 3 choices. It's a Vigo Kobo. Vigo Kobo. Tunjuk sikit. Dekat sini je yang halal. Dia ada halal certificate. Lawan? Ya, satu. Saya mah. Malaysia. Saya tak mau. Tak mau ah? Okey. Tapi saya atas saja kan. Tak faham dah. Ya, take a picture. Alright. Okay, picture. Okay guys, bertemu kembali. Kali ni kita dari Jiufen Old Street akan ke Heping Geopark di Keelung City dan kita akan bermalam di sana selama semalam. Nak tunggu bas pergi Heping, tapi kena tukar banyak tempat. So untuk sesiapa yang nak menaiki bas di Taiwan, boleh download bus app dekat Play Store ataupun App Store. Yang ni memang dia tunjuk semua timetable untuk semua perjalanan bas yang kita naiki. Ayah nak apa? Early check-in ni kalau boleh lah. Ni sungai apa tak ni? Ni sungai Keelung Ya. Keelung Town. Nak makan. Tadi cari hotel, nak check in tapi Google Maps bagi salah direction. Sebelum check in, kita makan dulu di restoran halal di Keelung. Tak tekan lagi. Kita orang nak check in. Awal tu dia cakap tak boleh. Lepas tu tiba-tiba dia cakap room in cleaning. Lepas tu saya cakap baiklah, ada somebody datang, tiba-tiba cakap room ready. $180. So ni tanah dia lah. Kecil-kecil aja lah kan. Yang ni bersih. Tengok ni. Okay lah. Just nice lah. Kita mandi. Selepas check-in, kami seterusnya pergi ke Heping Geopark untuk melihat batuan semula jadi yang ada di sana. Salah turun tapi tak apa, dekat je. Enak gini yang? Heping Geopark. Geopark. Orang jalan jauh. Jalan jauh lagi. Heping Geopark merupakan salah satu kawasan geologi yang terkenal di Keelung, Taiwan. Tempat ini unik sebab batu-batunya terbentuk secara semula jadi akibat hakisan laut selama berjuta-juta tahun. Sebab itu, kita boleh nampak pelbagai bentuk batu yang pelik dan menarik sepanjang kawasan pantai ini. Dah sampai.
Happing Island Geopark. Tempat parking dia lah. Itu taksi. Lawa yang. Sampai dah. Kita orang dah sampai Happing Island. Cari nature. So cantik. Antara spot yang menarik dekat Happing Island ini ialah pondok kecil di tepi benteng laut, dan dari sini kita boleh nampak pemandangan laut Keelung dengan lebih jelas, dan memang jadi salah satu spot bergambar yang sangat cantik. Yang Dah ni video. Tapi gambar kena jauh pun ya. Kita orang dah sampai. So cantik. Ya, kita orang tengah jalan-jalan kat Happy Orchard. Ya. Yang lawa yang. Tengok yang. Lawa. Lawa gila. Happy Park. Itu je yang spot dia. Okay. Orang jalan-jalan kat Happing Island Geopark. So, kalau siapa nak datang, this one worth it lah. Entry fee $120 Taiwan dollar. That is so beautiful. Cantik. Mau cerai yang lagi. So depan tu dia punya kolam kanak-kanak. Ini kolam untuk dewasa lah. Kalau siapa nak tidur sini. Selepas kami pergi ke Happing Geopark, kami akan singgah di Zambin Fishing Harbour yang merupakan salah satu pelabuhan nelayan terkenal di Keelung. Tempat ini paling terkenal dengan deretan bangunan berwarna-warni di tepi air yang buat kawasan ini nampak macam waterfront kecil yang cantik. Dulu, kawasan ini merupakan pelabuhan penting untuk industri perikanan Keelung, tapi sekarang ia menjadi salah satu spot popular untuk bergambar dan menikmati pemandangan. Nampak Keelung dekat sini.